untuk membuat sedikit program pendidikan kesihatan di sekolah SMK dengan 11 guru. Saya ada beberapa soalan untuk doktor. Boleh ke kalau saya nak tanya beberapa soalan? Okay. Soalan pertama, apa program yang doktor buat dekat sekolah kami? Okay, kelainan sikit program kali ini di sekolah ini adalah dengan dasarnya kami punya Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri iaitu Dr. Mustafa Jaafar. Kami punya PKM berminat untuk datang ke sekolah ini dan membagi sedikit ceramah dan sedikit pendidikan kesihatan kefizian lah kalau saya semua saja. Dan kelainan lagi untuk tahun ini kami membuat daripada tiket period belajar sebelum ini kami membuat kelainan skill daripada ceramah. Kami telah membuat sedikit aktiviti permainan berdasarkan kesihatan kegigian. Jadi kita juga akan mendapat kesihatan kegigian melalui aktiviti yang sangat interaktif dan menarik. So kalau dapat buat macam aktiviti, boleh tak doktor bagi contoh aktiviti itu? Okay, kita ada 7 stesen. Dekat salah satu stesen yang paling menarik adalah kawasan membersih gigi dengan floss. So dekat situ kanak-kanak pelajar kita akan diajar cara membersih gigi. Kita akan bagi di cotton table di warna paper tu dan pelajar akan bergosok gigi. Pastinya bersih tu tak? Kita akan tengok kat situ dan kita akan ajar stesen flossing dan ada permainan yang lain, tapi berdasarkan soalan-soalan game lah. Diorang kena fight untuk dapatkan tempat yang pertama. Dapat manfaat kan? Dia balik walaupun permainan, diorang dapat manfaat kesihatan pergigian. Ni macam beberapa dah nak habis soalan lah, nak pendekkan je. So, apakah harapan doktor dalam yang murid boleh dapat untuk program hari ini? Okay, harapan doktor sangat hari ini untuk semua pelajar dapat ambil manfaat dan iktibar daripada kami punya program pada hari inilah. Pelajar dapat lakukan sebenarnya basic senang je untuk menjaga kesihatan gigi ni. Pelajar tahu macam mana cara berus gigi yang berkesan, penggunaan floss setiap hari dan apa pengajaran yang budak-budak dapat kalau contohnya kanak-kanak ni apa akibat menyebabkan garis gigi, penyakit gusi. Harap semua orang dapat ambil manfaat pada program pada hari ini. Terima kasih juga atas pihak sekolah, Hasham, semua pelajar yang lain.